mesti korang selalu nampak influencer lain try dekat sini kan. Sini memang kontroversi sikit, tapi portion dia memang segunung. Western Grill. Baru buka dah penuh sekitar 6 petang. Kami selalu nampak ramai orang review sini. Kali ni kami nak try. Sampai dapat tengok diorang prepare makanan kat dapur. Sempat jumpa dengan owner dia, ramah je. Tak tahu kenapa orang tuduh kedai dia bukan-bukan sebelum ni. Kononnya ada secret ingredient. Tapi waktu next time bros datang, record, macam okey je. Memang nampak sedap semua. Okey, ni makanan dia. Kita order je macam-macam sebab kita nak tengok adakah sekadar portion yang banyak atau memang sedap. Fish and chip. Batter dia tak adalah angin pun macam orang cakap, cuma manis sikit. Sos tartar dia lain sikit tapi sedap je. Okey, lamb chop dia sedap dan berlemak. Sos black pepper dia banyak guna dari hitam, terasa pedas ni. Memang sedap macam ni. Udang tempura, batter dia macam fish and chip. Crispy, manis, tak adalah angin dalam ni. Cuma, dia tak adalah pre-season sebelum masuk batter tu. Orang cakap sos dia berbuih, tapi saya rasa okey je. Sedap je. Okey, ni rib eye. Sesuai dengan orang yang tak suka daging terlalu lembut, ikut preference orang. Okey, lemak goreng dia paling layan. Kalau siapa suka lemak lah. Chicken chop, yang ni sedap tapi yang ni paling basic. Harga dia paling okey compare menu lain-lain. Overall sedap, portion sesuai untuk family, harga pun okey. Tak tahu kenapa review lain tak puas hati. Mungkin sebab feedback tu diorang dah improve.